Bab kelebihan sahabat-sahabat Nabi SAW. Orang-orang Islam yang pernah melihat Nabi, maka dia dikira di antara sahabat Nabi SAW. Imam Bukhari seolah-olahnya nak cerita sahabat-sahabat ni termasuk dalam dalail ataupun alamat nubuwah lagi. Ada kaitan lagi, rapat sangat dengan tanda-tanda kenabian itu. Maknanya ada hubung kait yang sangat rapat di antara sahabat-sahabat dengan Nabi SAW, dengan mukjizat dia, dengan kelebihan dia. Kalau kita nak tengok mukjizat Nabi SAW selain daripada hak berlaku pada dia, boleh tengok juga pada sahabat-sahabat dia. Kemudian Imam Bukhari mulakan di sini, dia kata orang yang bersahabat dengan Nabi SAW ataupun dari kalangan orang Islam melihat baginda, itu dikira sahabatnya. Itu ta'rif yang Imam Bukhari buat untuk sahabat. Siapa dia? Man sahiban Nabi SAW. Orang yang bersahabat dengan Nabi SAW. Ini maknanya isyarat kepada sahabat lah, seperti kita kata dalam bahasa Melayu. Kalau kata sahabat ni makna rapat, lama berkawan, lepas tu duduk pergi mari lama, itu sahabat. Orang yang bersahabat dengan Nabi SAW, itu sah. Hak tu lebih lah tu, istimewa benar. Ataupun orang Islam yang melihat Nabi SAW, ini sekurang-kurang dia tak ada bergaul dengan Nabi SAW, dia tidak pergi perang dengan Nabi, dia tidak makan sekali dengan Nabi SAW, tapi dia pernah melihat Nabi SAW. Lihat saja, tengok saja. Fahuwa min ashabihi, asalkan dia orang Islam. Islam itu mana Islam sampai akhir Islam dia, maka itu dikira sahabat Nabi SAW. Dia kata sahabat ni dikatakan juga kepada orang yang melihat Nabi SAW walaupun dari jauh. Dari jauh dia tengok, tidak sampai dekat pun, daripada jauh. Misalnya pada Haji Wada, tak boleh nak jumpa Nabi sebab ramai sangat, daripada jauh saja. Apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari ni, inilah pendapat yang kuat. Sahabat tu setara tu saja pun orang panggil sahabat dah. Kita tak boleh nak main-main dah, kita tak boleh nak pelekeh walaupun setara tu. Dalam kitab Lama'at dia kata sahabat ialah orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman dengan baginda dan mati di atas Islam, walaupun di celah-celah itu telah berlaku riddah kepadanya. Walaupun di celah tu dia jadi murtad, katakanlah, asalkan lepas pada tu dia Islam pun. Mengikut pendapat ulama yang paling sahih, sahabat juga lagu tu. Zaman Nabi dia Islam, lepas tu dia murtad. Lepas tu zaman Sayyidina Abu Bakar perang dengan orang Islam, lepas tu dia Islam pula, tapi dia pernah beriman semasa Nabi SAW. Sahabat juga lagu tu. Kecuali kalau dia murtad tu, itu tidak sahabat lah. Dalam Majma' Biharil Anwar, dia kata apa? Kelebihan sahabat. Sahabat ni, kalau orang kata sahabat, walaupun satu lahzah ni sekelip mata, sebentar, tidak ada satu amalan lain yang dapat menyamainya. Tidak ada amalan orang lain, tak sayaklah wali sebesar mana pun, yang boleh menandingi kedudukan dia. Itu martabat sahabat, dan tidak boleh dicapai darjatnya itu dengan apa amalan sekalipun, tak boleh. Itu kelebihan sahabat. Begitu banyak kelebihan sahabat dalam Quran disebutkan. Mana ada orang lain sebut lagu tu? Bagaimana kita boleh nak tanding orang lain dengan dia? Dalam Mirqat pula, dia nukil daripada Tibi, dia kata seorang sahabat tu bagaimana kita nak tahu dia tu sebagai sahabat? Ada kalanya diketahui berdasarkan tawatur. Semua orang tahu, bukan seorang dua kata dia ada sahabat. Tawatur, mana tidak mungkin seramai tu orang tu boleh berdusta. Seperti Abu Bakar dan Umar, itu mutawatir sahabat. Ataupun dengan istifadah, mana tidak sampai kepada peringkat tawatur, tapi dekat-dekat tu. Ataupun dengan kata-kata sahabat yang lain, bahawa dia ni sahabat ke, menunjukkan dalam hadis dia ni sahabat ke. Ataupun dia sendiri kata tentang diri dia bahawa dia telah bersahabat dengan Nabi SAW, dia telah dengar Nabi SAW bersabda gini-gini. Itu cukup. Dia kata sahabat-sahabat semuanya adil, mutlak, secara mutlak, tidak ada kecuali. Tidak ada kecuali, berdasarkan zahir Quran, sunnah dan ijma' orang-orang yang boleh dipakai. Apa makna adil dari segi istilah hadis ni? Makna tak ada sebab untuk kita tak mahu terima hadis daripada dia, tak ada sebab, cukup syarat. Itu makna adil di sini. Bukan makna adil tu dia jadi pemerintah, tidak, semua jadi pemerintah, tidak. Maknanya setiap riwayat dia kita kena terima sebagai riwayat orang yang baik, orang yang sahih, orang yang thiqah, yang boleh dipercayai. Itu maknanya adil di sini. Lepas pada Nabi, sahabat. Mengikut ahli sunnah wal jamaah, ijma' ahli sunnah wal jamaah, bahawa di kalangan manusia selepas Nabi-Nabi, paling mulia, paling utama ialah para sahabat. Itu ijma'. Wali-wali kau siapa kau itu kemudian, lepas tu
Bahkan mereka mengatakan sebesar-besar wali tidak boleh litah sekecil-kecil sahabat. Itu termasuk dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita katalah hak masyhur sebagai wali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, boleh lawan kau dengan seorang sahabat yang pernah berzina. Misal Ma'iz Al-Aslami, mana lebih? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Ma'iz Al-Aslami yang telah berzina dan Nabi SAW telah rejam dia sampai mati. Mana lebih? Waktu berzina buat dosa besar tu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak ada disebut cerita lagu tak ada. Tapi mana lebih? Mudah saja. Kalau mengikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata sahabat lebih lagi. Apa sebab? Kita kata dia lebih lagi. Atas dasar dalam hadis disebutkan Nabi SAW tengok dia duduk berenang dalam syurga. Orang Nabi kata ahli syurga tak boleh litat. Ulama berbeza pendapat tentang melebihkan sebahagian sahabat daripada sebahagian yang lain. Tapi jumhur ulama berkata boleh kita melebihkan seseorang sahabat daripada sahabat yang lain. Berdasarkan dalil kita boleh. Serupa dengan Nabi-Nabi lah. Kita kata Nabi ni lebih, Nabi ni ulul azmi, hak ni tidak ulul azmi. Boleh kita kata. Ahli Sunnah kata hak paling afdal di antara mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq. Syiah kata Ali hak paling afdal. Sepakat Ahli Sunnah mengatakan bahawa yang paling lebih di antara mereka ialah Abu Bakar, lepas tu Umar, lepas tu jumhur ulama Ahli Sunnah mengatakan Uthman, lepas tu Ali. Dan itulah yang sahih kata Imam Nawawi. Abu Mansur Al-Baghdadi berkata, tokoh-tokoh kita bersepakat, ijma' mengatakan bahawa yang paling afdal di antara sahabat itu ialah 4 khalifah tu mengikut tertibnya, mengikut tertib dalam sejarah itulah. Kemudian yang melengkapkan 10 sahabat. Lepas pada hak 4 tu, hak baki lagi 9 lagi. Lepas pada tu Ahlu Badar, orang yang ikut serta dalam perang Badar. Lepas pada tu Ahli Uhud, yang ikut serta dalam peperangan Uhud. Lepas pada tu yang ikut serta dalam Bai'ah Ridwan, hak berbai'ah di bawah pokok tu. Begitu juga orang-orang yang terdahulu memeluk agama Islam dan banyak jasanya kepada Islam, dan orang-orang yang dah semaya kepada 2 kiblat, Baitul Maqdis pun dah, Kaabah selepas pada tu dah juga. Itu lebih. Mereka berbeza pendapat tentang di antara perempuan siapa hak lebih, Aisyah ke, Khadijah ke, atau Fatimah ke, mana hak lebih. Tapi kalau kita tengok cara Imam Muslim buat ni, ada tu siapa paling sayang, dia sebut Aisyah. Uthman khilafahnya adalah benar, betul. Kalau orang kata tak betul, dia zalim, dia pilih kasih dan sebagainya, tak kena lah tu. Bukan akidah Ahli Sunnah lah tu. Kalau akidah Ahli Sunnah bil ijma', khilafah dia adalah sah. Adapun Ali radhiyallahu anhu, khilafahnya juga betul dengan ijma' ulama, dan dialah khalifah pada waktunya. Tidak ada khalifah untuk orang lain. Adapun Muawiyah, dia termasuk di antara sahabat yang adil, utama, dan sahabat yang terpilih radhiyallahu anhu. Lepas tu peperangan yang berlaku itu Imam Nawawi sebut. Mulanya pada masa tu orang yang nampak pihak ni yang betul, menjadi kewajipan kepada dia tu untuk menyokong orang. Misalnya hak nampak Sayyidina Ali betul, jadi dia berkewajipan untuk ikut Sayyidina Ali, perintah Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali kata perang, yang yakin Muawiyah ni berada di pihak yang benar, dia tak boleh ikut lain, dia kena ikut tu bersama. Itulah yang berlaku. Ada satu lagi golongan yang tidak jelas siapa yang betul, mereka berkecuali. Imam Nawawi kata sepatutnya dia berkecuali. Kalau tak jelas ikut juga salaf. Apa yang perlu kita tahu, terutamanya sekarang ni, hak paling benci kepada sahabat-sahabat ni Syiah. Fitnah ni timbul pula di zaman kita. Jadi kita perlu jelas ni. Sahabat-sahabat ni bukan main-main, bukan calon-calon manusia. Dalam Quran sebanyak mana pujian Allah SWT terhadap sahabat. Orang Syiah nak tak nak, akhir sekali dia kata kita terima juga. Hak ada dalam Quran tu, hak ada dalam hadis, kata sahabat-sahabat ni baik. Tapi baik tu tak ada jaminan pakai kesuk, kata dia. Boleh jadi dia berpaling, tak ada. Itu pegangnya dia. Boleh jadi zaman Nabi dia molek, lepas pada tu dia tak molek. Lepas pada Nabi mati dia tak molek. Dia berubah fikiran. Hak tu bagi kita tidak sahabat, kata dia. Sahabat ni hak betul semua, lepas pada Nabi mati pun dia betul semua. Bagi mereka hak betul semua tu, ia menganggap Sayyidina Ali tu betul semua. Itu pendirian dia. Jadi kalau ada kata Sayyidina Ali tak betul di zaman tu, orang tu kira berpaling, tak ada lah, tak betul dah lah, jadi jahat dah lah.
Sedangkan kalau kita baca ayat sah pada dah. Tapi dia takwil ayat tu. Takwil pun tak lagi. Kira-kiranya Allah SWT sudah tahu dah benda ni akan jadi fitnah. Dan kalau ada tu ayat tu sebutin pada dah gitu. Iaitu was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar sani radhiyallahu anhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Ayat tu kalau kita perhatikan, sabiqun al-awwalun tu siapa? Tak ada siapa dia boleh nafi. Abu Bakar, Umar tu sabiqun al-awwalun tu. Banyak jasa. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, bukan sahabat, ikuti mereka dengan cara yang baik, ikut jejak langkah mereka. Mana mereka ni contoh. Ikut jejak langkah mereka tu pun betul juga. Allah redha juga kepada mereka. Allah redha kepada mereka dan Allah menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Jadi dia tak lagi ayat ni. Syiah ni. Tapi dia cuba takwil lah. Takwilnya sepakat dia. Walaupun memang dia sabiqun al-awwalun, tapi lepas tu dia berubah. Tak termasuk dalam ayat tadi. Hak termasuk dalam ayat tadi, hak tidak ubah. Tapi dalam ayat tadi tak ada sebut hak ubah kau tidak ubah. Bukan hak tadi dia sebut Tuhan sediakan syurga. Mereka akan kekal di dalamnya. Kalau mereka ni orang tak molek, supaya gambaran yang diberikan oleh pokok dia tu, dan memang pokok dia kata ni ahli neraka paling teruk pada orang lain. Apa maknanya Tuhan kata Tuhan sedia syurga kepada mereka dan mereka kekal di dalamnya? Apa makna? Menunjukkan mereka ni orang baik, pakesu. Kecuali pokok dia saja kata ubah tu teruklah ubah Quran, rekod hadis. Gak benda tu benda besar tu. Orang biasa pun salah besar. Apalagi kalau nak dikatakan sahabat. Dan kalau diterima sahabat tu boleh buat sampai gitu, maka bagaimana kita nak jamin Quran tu sendiri Quran? Takut pokok dia rekod juga. Bukan setakat hadis lah. Sebab apa? Ni orang yang dididik oleh Nabi SAW. Kalau kita pertikaikan sahabat, dia pergi juga pada Nabi tu tak pandai. Allah SWT tak pandai. Apa yang pilih ni sahabat-sahabat jahat untuk Nabi dia je, sampai agama dia tidak terpelihara, sampai Quran dia tidak terpelihara, dia roboh sampai begitu. Dia boleh pergi sampai situ. Nabi pun tak pandai. Bala Syiah ni dua. Satu sahabat dia serah. Yang kedua walayah ataupun imamah. Dia kata ada imam. Selain Nabi ada imam. Sahabat jahat. Sebab itu bagi anda percanggahan Syiah ni dia bukan bercanggah dengan ahli sunnah. Setengah-setengah orang kita tu dia kata Syiah ni bercanggah dengan akidah ahli sunnah. Tak betul tu kalau kata lagu. Dia bercanggah dengan Islam. Waktu baru betul. Memanglah ada dalam sejarah tu Syiah yang Islam. Waktu tidak nafi. Waktu tu. Tapi Syiah yang ada hari ni yang duduk pertikai sahabat, yang duduk begini-gini, itu tidak Islam. Tak boleh Islam. Sebab apa? Ayat Quran kalau tolak kafir dah. Ni berapa puluh ayat tolak kelebihan sahabat tu. Agak dia kata sahabat-sahabat masuk neraka berlaku, saya nak bakar tu teruk sekali masuk neraka ni. Gak berjaya lagu mana lagu tu? Tuhan kata berjaya, dia kata tak berjaya. Hal lagu mana? Dia akidah tu. Bukan kata-kata gitu saja. Bukan masalah fiqh tu. Masalah akidah memang dia yakin gitu. Dah tidak bercanggah dengan Quran. Pada hak tu je. Tak payah pergi jauh. Hak akidah-akidah lain tu tersedut cara lah. Hak tu biarlah banyak lagi. Ya, dia bercanggah dengan Islam. Syiah ada ni. Hak berhadapan, hak duduk disebarkan di tempat kita ni. Yang mana pusat dia Iran. Hak tu kafir. Bagi anda kafir jelas. Ikutlah orang lain tak saya kata pun. Orang serang sahabat ni jangan main-main. Setengah-setengah orang ni tak faham. Dia kata apa sahabat tu tidak masuk. Kita pun tahu dah sahabat tu tidak masuk. Memang duduk ayat dah sahabat tu tidak masuk. Tetapi kedudukan ijma' sahabat setara mana? Kalau perawi-perawi lain kena bahas siapa? Tapi kalau sahabat tak rakyat dia ambil daripada siapa? Orang yang dia ambil tu sahabat juga. Tak apa. Terima selalu. Setara tu sahabat ni tak perlu bahas dah.